Acik lah. Okay. Dah make up dah. Alright. Okay, kereta Abang Rabi dah settle. Satria Abang Rabi. Lepas ni kita nak ke kita nak shoot kereta Acik pula lah. Yang ini. Yang ini. Tadi kita review kereta Abang Rabi. Sekarang kereta Acik pula. Malam ni kita shoot 2 sekali kereta. Tapi video yang asing lah. So video kereta Acik ni mungkin lewat minggu ni aku post. Kalau kereta Abang Rabi insyaAllah esok malam dah siap edit, aku terus post lah. Ini kereta kepunyaan Acik. Acik ni sebenarnya adalah owner, founder Flow SI. So beza kereta Satria Acik ni dengan kereta Satria Abang Rabi, first persamaan lah. Persamaan dia, kereta Acik ni dia nak buat konsep time attack juga. Konsep kereta track sama juga macam kereta Abang Rabi. Cuma bezanya kereta ni spec on the road. Kereta ni tak pernah bawa masuk track lagi. So kereta ni memang fully on the road lah. Memang dia pakai untuk jalan dekat jalan biasa, public road. And kereta ni dia inspired by Fatboy Racing. Kalau korang kenal Fatboy Racing, dulu diorang ada Satria yang bentuk rupa macam ni juga. Dan ini hasil ilham daripada Fatboy Racing tu. Alright, sekarang ni kita beralih dari kereta Abang Rabi, kita beralih ke Satria Acik lah. Ya, saya Acik SI. Acik Flow SI. Okay. Dah make up dah. Alright. Okay, kena memang tintong sikit. Luaran dulu. Okay. Asal kereta ni saya beli body kit dulu. Body kit, fender, lepas tu barang-barang lain. Dah siap semua beli barang-barang, baru saya beli body. Oh, beli barang dulu. Sebab kalau beli kereta belum tentu jadi body. Okay. Tapi kalau beli body dah tentu jadi kereta. Betul. Betul. Betulkah saya? Betul. Jadi lepas dah beli body semua, masuk kita boleh start projek. Sebab barang dah lengkap, tinggal pasang. Saya pasang semua, dah komplit semua, dah ada rupa sikit. Lepas tu baru kita custom penambah aksesori lah. Macam ni kita custom dekat Abang Dasuki. Custom kat ni? Ni custom juga kat Abang Dasuki. Okay. Dasuki body kit. Ini kita custom sendiri lah dengan kedai kita sendiri. Ini ikut sebenarnya ni. Dia nak nampakkan aerodinamik dia tu kan. Sebab satu kereta ni pun memang dari start beli memang kita orang nak tujuan tu asal untuk marketing kedai lah. Okay. So bumper depan ni kacuk Evo ke? Okay, bumper depan kalau ikut asal model Cruise. Evo 3 Cruise. Okay. Tapi dah di white kan. So dia kalau Cruise mungkin dia sampai sini je lah, sampai lampu ni. Okay. Tapi ni dia dah di white kan lah. Sebab kita nak ikut fender ni kan. Alright. Okay. So lepas tu kita custom splitter, lepas tu benda-benda ni lah bagi nampak. Bonet pun kansai. Lepas tu benda-benda lain, adalah sisa-sisa kecil semua. Tu semua yang side skirt semua tu custom juga sendiri tu? Side skirt ni, inilah. Ini memang datang sekali body kit. Memang datang, yang bawah hitam tu sendiri buat? Ya. Okay. Lepas tu yang ni terus single sekali ini kita buat one piece terus bang. Sebab kalau macam tu two piece lah. Kalau macam Abang Rabi two piece. Disebabkan kita punya fender depan one piece. Jadi saya rasa macam di mata saya ni kurang kena lah kalau belakang ni tupi, depan one piece. Jadi kita buat ngam terus lah. Okey. Wah, cun. Memang nak set up untuk rim ni pun ambil masa jugalah, nak dapatkan fitment dia yang betul-betul. Berapa spacer nak kena pakai, berapa tayar lebar, berapa tayar tinggi. Dia kena tahu semua tu baru boleh start buat body. Ya, betul. Sebab dia susah dia sebab saya body kit saya beli dulu. Kita dah pasang, baru kita cari set up.
Kalau nak senang sebenarnya kita beli rim, masuk rim, baru kita set up fitment untuk body kit tu berapa nak besar, lebar. Lagi senang, lagi mudah lah. Tapi cara saya ni mungkin sebab kita dah ada body kit dulu, jadi kita terpaksa forward balik, ambil yang belakang dulu. Tapi yalah, jadilah pada saya, mata saya okey lah. Hampir sempurna lah. Ini pun fitment dah ngam ni. Ini pun dah okey, tak ada sangat. Tengok tayar semua cun. Kereta dah sampai Kuala Pilah semua. Tak ada masalah on the road. Okey. Oh, jalan jauh pun tak ada hal kereta ni. Tak ada masalah. On the road di Kuala Pilah tu air 2 biji dengan ni. Pergi shoot kat sana. Pergi balik semua, enjin okey. Lepas tu dalam ni spoiler. GT Wing. T-Wing ni sama dengan Barabi ni sama. Asal daripada kereta dia lah buat dulu. Okey. Baru buat kereta ni. Sebab kereta dia kita ambil daripada model Lancer E-Spirit. Sebab kalau ikut yang original dekat kedai aksesori GT-Wing, yang paling lebar setakat ni yang saya tahu inilah. Ni yang paling ni. Ni yang paling lebar lah. Dah sama lebar kereta ni hampir ni. Lebih. Ini pun kalau ikut tak cukup ni bang. Nak lebar lagi lah. Kalau ikut saya memang nak ikut ni. Ingam lah sebab ini. Tepi ni dia jatuh sini. Itu. Ini ada beza sikit lah tengok. Okay. Tapi itu mungkin next project kot. Next project nanti kita buat. Tu. Bagi dia lagi lebar, bagi yang tu tenggelam sikit lah merah tu kan. Sebab merah pun owner duk kata jauh. Ini dalam KL Selangor boleh nampak lagi. Betul. Lepas tu dari segi belakang, ni kita orang buat. Ini aluminium lah. Yang mana ini lampu? One piece. Ini one piece. Aluminium one piece. Kita daripada plate aluminium tu kita bend. So dia jadilah bentuk ni. Bentuk ni asal kalau ikutkan daripada VG6. Top 1 punya lebih kurang lah dia punya cutting. Tapi kita fitkan untuk Satria. Okey. So luaran itu lah Luaran okey lah, sedap mata memandang lah pada saya lah, orang lain kita tak tahu. Sebelum kita pergi interior, promote dulu kedai. Tarik orang sikit. Kedai saya nama Flow SI Aerodynamic. Ni nama kedai ni bukan menyombong. Tapi kedai ni memang susah nak balik WhatsApp. Tengok ni Angrit ni. Okey, 99 Kita banyak kita buka bang. Ini nak banyak. Memang banyak kita nak kena upah orang ni. Bukan sebab apa, mungkin time orang WhatsApp tu kita nak menerangkan tu dia perlukan masa. Mungkin time tu saya tengah buat kerja dan saya pun tak sempat. Lepas tu lupa. Penat kan? Dah penat balik tu lupa. Esok tu mesej lain pula masuk. Jadi bila dalam lama tu memang saya tak balas dululah. So dari segi untuk kedai kita orang ni, biasanya kita orang tak ambil walk in lah, kita ambil booking slot lah. Sehari mungkin 3 slot. Kedai buka pukul 1.30 sampai pukul 5.30 1 slot. Okey, 1 slot tu bermakna satu sesi lah. Makna mungkin ada 2 biji kereta daripada pukul 1 sampai pukul 5, atau sebiji kereta, tengok pada cara kerja lah. Kalau banyak barang dia buat, jadi mungkin kita ambil sebiji lah daripada pukul 1 sampai pukul 5. Lepas tu kita akan rehat. Selepas pukul 8 sampai pukul 12 malam, satu sesi lagi. Dia bermain dengan mood lah nak buat bang. Bermain dengan? Mood mood cantik. Okey, kita buat cantik sekejap sampai. Kena mood tak cantik tu yang 2-3 kali potong pun tak dapat juga. Itu yang susah dia memang ni. Lagi satu, kita bukan macam kedai aksesori yang datang tinggal pasang je. Tak ada. Kita daripada bawah lah, daripada plate kosong, plate flat, kita potong, kita bentuk-bentukkan dia jadilah macam ni. Nak jadilah ni kan. Mungkin semua kena tepat ni ukuran ni. Mungkin ada orang tengok macam mudah aja kerja. Tapi cuba dululah. Cuba dulu baru tahu. So itulah sebab yang kita lambat sikit nak balas mesej ke WhatsApp ke. Tapi tak apa, boleh je WhatsApp je. Kena rezeki dapatlah reply. So kalau nak senang, kalau datang kedai terus booking boleh? Datang kedai terus datang booking. Untuk booking, bukan datang walk in. Datang kalau nak book. Okey, kita lagi seronok. Sebab apa? Bila datang,
dia datang bawa kereta, dia nak buat macam mana kita boleh terus ukur. Kita kalau ukur kita boleh bagi tahu okey bang, ni macam ni, macam ni, macam ni. Macam contoh bayangkan bumper saya straight, bawah ni rata. Okey rata. Bumper abang rapi, bawah tu dia tak rata. Jadi kat situ kita senang nak terang kat customer kalau dia datang bawa kereta. Dan kita nak terangkan macam mana nak buat. Macam rapi dia tak rata, tapi kita ada buat spacer. Bawah ni ada spacer ni. Dia tutup, kosong dia tutup juga dia ada spacer, jadi dia kuat kat situ. Sebab itulah kalau orang nak mesej, saya minta gambar kereta dulu, gambar depan untuk saya tengok. Dan terangkanlah macam mana nak buat. Itu je lah kalau ikut pada kedai saya. Kita main pada custom lah, lebih pada custom lah. Bengkel kedai Flow SI ni lebih ke kualiti lah. Saya dia bukan tarik ramai-ramai, lepas tu kerja balai. Tak ada. Saya setakat ni alhamdulillah tak ada lagi kena viral pasal kedai saya. Tak ada. Saya buka 2018 sekarang tak ada orang komplain ke apa ke, kecuali kalau diorang bawa, diorang terlanggar, itu saya tak boleh bertanggungjawab sebab bukan saya. Diorang punya hal lah. Itu atas individu tu lah kan. Kalau saya pasang tercabut ke apa ke, InsyaAllah boleh datang jumpa, kita buat je balik. Tapi kalau sendiri punya hal, datang balik bayar lagi sekali tak boleh buat apa lah. Kena bayar lagi sekali lagi satu, metal kita pun aluminium kan. Jadi kalau setakat terlanggar sikit-sikit tu bengkok, kita boleh repair, kita boleh ketuk balik. Dia tak pecah macam fiber kan, dia pecah. Macam ni dia bengkok lah, dia macam ibarat macam besi, macam fender pakai mat, kita ketuk balik. Rata-rata ke balik. Kita ke bahagian dalam lah. Dalaman lah. Dalaman ni sebenarnya orang cakap lebih pada acah-acah je. Dalaman ni setakat ni yang saya dah tukar tak banyak pun sebenarnya. Cuma yang nampak banyak tu sebab meter. Meter. Lepas tu Swiss tu. Tu Swiss fuel pump fan semua tu lah? Ya, betul. So si asal di situ. Semi. Tapi disebabkan konsep kita, konsep track car. Track ni dia lebih pada pakai full bucket lah. Sekiranya tentara. Lepas tu meter 3 beradik. Lepas tu ini kita custom. Custom apa? Tapak gear. Okey, asal kereta ni Neo punya. Neo punya. Kat sini. Itu kita custom lah masuk sini. So dia sedap sikit bang. Dia padat sikit lah. Dia padat. Dia masuk gear pun padat. Kalau ada free play lah. Ya, kalau macam Wira ke yang standard dia ada. Dia mesti boleh. Dia ada free play. Dia goyang. Lepas tu seat belakang kita buka lah. Sebab buka. kita masuk Rockish. Rockish ni pun half cage kalau ikut kan. Half cage. Kita tak buat lah apa. Barabi yang sampai ke tepi ada bunyi. Macam Barabi punya tu. Itu betul punya track yang spek lah tu. Faham lah sebab kita yang masuk track kan. Sebab kereta ni kita tak ada lah masuk track. Belum lagi. Ada plan nak masuk track? Kalau ikutkan ada lah. Tapi sekadar bergambar je lah. Nak lumba laju-laju sayang. Kereta ni saya cat dekat Keril Nakar. Masa ni saya cat, masa tu teruk body dia. Asal kenapa? Fiber asal hitam. Bumbung ni dah cerabut lah ni. Cerabut, ini yang fiber. Ini kan jantung, fiber dengan besi. Besi main semua. Masa tu kos cat dekat 7,000. Berapa? 7. Luar dalam. Tapi disebabkan Keril kita kawan lama. Kenal. So dia ada sponsor saya sikit. So saya keluar dan lebih kurang 5,000 lah. 5,000 lebih. Sebab saya tukar sekali cermin 4. Kan orang cakap dah alang-alang main kereta alang-alang ni memang pokai bang. Alang-alang pokai biar pokai. Kalau ikut alang-alang entah sampai ke bila nak habis. Memang pokai. Ini pun tak habis buat lagi ni. Ini kalau ikut untuk luar cukup lah kot. Saya tak nak over lebih. Bawa sini lah. Bawa sini okey lah. Cuma engine je kita tak buat lagi. Engine bay lah tak tune cantik. Ini sebab kita sebenarnya tunggu engine pecah. Tunggu engine pecah bang. Ada usaha tak nak ke engine pecah tu? Kita duit tak banyak. Nak main turun-turun enjin selamba tak ada lah kan. Tunggu enjin pecah lah, baru turun enjin, baru buat enjin bay. Dia punya konsep macam tu. Kalau tengah sihat-sihat macam ni kan, saja-saja nak turun enjin, nak buat enjin bay, rasa biar dulu lah. Tak kot. Tak lalu.
Okey. Bonnet pun bukan transparent. Kalau transparent tu malu juga nak bawa. So dalaman macam tu lah, sikit-sikit kita masuk bar, bateri kita tarik belakang. Lagi apa lagi, bar lumba. Lepas tu atas ni, kat belakang ni ada monkey bar. Okey, cukup lengkap. Ni kita memang bawa harian lah. Harian tak. Tapi on the road lah. Tapi kereta ni boleh on the road, tak ada masalah. Lepas tu kereta ni kita lebih pada pergi auto show. Nak promote bengkel lah. Untuk kita promote untuk bengkel kan. Senang kalau ada kereta depan mata ni, kita orang tanya kita boleh cakap okey. Terus. Terus So ada sampel lah kita. Ada sampel lah. Honda kat dalam tu abang punya ke? Ya. Color sama. Itu salah satu. Itu next boleh lah. Itu next. Apa boleh. Itu banyak jalan cerita dia banyak. Ya. Okey. Banyak. Semua ngam lah. Semua ngam. Kita tak ada nak overhaul apa, tak ada. Sebab enjin setakat ni apa spek yang ada tu biar je. Tak ada tambah-tambah apa lah. Tak ada nak target laju, tak ada. Okey. Sebab kita ni lebih pada bawa on the road, santai-santai, pergi tempat event. Dia tak nak fikir masalah lah. Enjin biar dulu, yang penting luaran. Ya, yang penting luaran. Luaran kita kena tunjuk. Wow, kita Malaysia. Ni rim 18 ke ni? Ya, rim 18. Depan belakang sama JJ ke? Okay, untuk depan 10.5. Depan 10.5? Belakang 9.5. Oh, macam Warabi ke? Yes, sama. Spek kami sama. 10.5, 9.5. Cuma offset saya tak sure lah sama tak sama offset. Tapi dari segi tayar, spek sama, rim sama, setup pun sama. Cuma body kit lah beza dan dia punya true punya sepang. Sepang. Ini pula tak ada orang lain yang pakai. Ini pun body kit ni pun dia satu je. Dia satu je. Dia satu je. Macam saya ni body kit ni rasa kalau pernah tengok kereta Fatboy lebih kurang lah. Fatboy punya tu lebih kurang lah dengan ni. Cuma Fatboy dia main untuk memang betul-betul sepang, full track gitu. Macam saya, kita tak berapa nak berduit ni. Buat lawa-lawa sayang. Janji hidup start depan mata cukup dah. Boleh jalan, settle. Betul. Okay, so luaran semua settle. Dalaman pun makcik dah settle kan. Ke bahagian enjin. Tak berapa nak lawa ni. Tapi boleh lah kan. Boleh lah. Belanja. Enjin ni kalahkan enjin tu itu hari. Oi. Sekarang aku dah pakai bedak banyak-banyak. Okey, boleh. Boleh. Ya. 1, 2, 3. Masya Allah buruk ya. Okey, inilah keadaan dia. Kereta ni. Ini memang semua standard ke? Itu punya intake ni tertukar tu. Mana standard tu? Standard. Ini standard mulut aja lah ni. Standard bang. Ini sebab kita. Sebab saya enjin ni sebenarnya. Sebab saya dah lama main Honda NA. Lepas tu tiba-tiba pula main Turbo. Ragam Turbo ni teruk lah dia punya ragam. Apa ragam yang paling banyak ni? Bukanlah teruk lah, maksud saya dia punya cara care dia tu kena lebih sikit lah untuk Turbo ni. Sebab dia banyak piping. Kau kena jaga dia punya banana apa semua kan. Sebab Turbo ni dia punya tekanan angin dia tu kuat. Berapa kali dah ni tergebang ni. Blow off ni tu bang. Terbang bang. Nasib baik ada ni je. Kalau tak dah hilang ke mana tak tahu lah shift dog ni. Blow off boleh terbang. Dia tak macam kita main NA dia mudah. Dia air cukup, minyak cukup, kau pump je. Lenjan je. Ini asal tak air pecah cukup, piston minyak cukup, belum tentu lagi. Kejap-kejap piping bawah tercabut. Kejap-kejap ni itu hari ni dah welding. Itu hari pecah ni. Ya, crack lah. Crack. Hantar balik buat. Betul punya santak tu. Dah intake crack tu. Kalau tanya saya, kereta ni saya boost pun paling-paling tinggi 1.2 je. Paling tinggi tu 1.2 dyno lah. Dah dyno dah. Berapa tu? Itu hari last dyno dapat 303. 303. Cukup lah. Itu pun tak nak push lah. Cukup lah. Cakap sebab kereta ni pun kita memang nak selamat lah. Kita memang tak, orang cakap apa,
Memang tak ada niat pun nak buat kereta lumba. Sebab kita lebih pada marketing kan untuk bengkel. Ya tu. Janji dia boleh jalan, tekan ada bunyi boost. Okeylah. Bunyi. So yang ni internal dia semua apa tak kacau lagi lah. Internal tak ada. Kita main external je. Tu yang tukar intake. Tukar benda-benda ni intercooler. Piping, off. Tak ada. Sebab saya pun sayang bang nak buat kereta ni nak lanjan. Macam Abang Rabi tak apa. Buat dia fokus dekat track sebab dia memang true punya ni. Habis kereta dia semua dia modified. Saya ni ada jiwa standard juga kan. Dia tak ada. Ada lagi nak rasa nak tenang-tenang tu. So enjin ni lah. Aircon pun ada. Sebab Aircon itulah pun kita ada. kata kereta ni bukan untuk kereta dibawa lanjan ke apa. Sebab kita senang ada aircon nak bawa pergi jauh-jauh. Pergi event. So yang ini tebus standard lagi lah. Tebu 305 je standard. 305 lagi. Okay. Cuba ini lah tukar coil. Alang-alang kan dah rosak yang kabel. Kempuli? Kempuli pun tukar lah. Kempuli tukar. Intake, kempuli, kabel apa, coil on plug. Cukup ni. Nak buat suka-suka sedap ni. Tapi kalau untuk suka-suka okeylah, short-short tekan. Orang cakap nak merasa G-force untuk turbo tu ada sikit lah. Okay, nice. Kemungkinan tengoklah. Tu kata esok kalau enjin ni dah turun, barulah kita buat check enjin bay. Selagi tak pecah, selagi pecah, tu lah macam ni. Biar ada enjin tu. Tapi enjin pun enjin VR4. Bukan Evo 3 cuma VR4. enjin blok VR4. Yang lain-lain semua Evo 3. Blok VR4. Kalau berabinya? Evo 3. Semua full Evo 3 lah? Semua full Evo 3 lah. Okey. Ini VR4 kata orang dia lebih lasak lah. Sebab tu mungkin aku susah nak pecah. Walaupun dah dilanyak itu hari. Itu hari pernah sekali belting putus. Tapi piston semua okey lah. Blok semua tak ada masalah. Cuma atas je lah kita buat balik valve bengkok tu. Kita tukar. Abang Rabi punya Evo 3, abang punya VR4? VR4. Okey. VR4. Ingatkan dua-dua biji Evo 3 ni. Tak. Okey. Tak boleh. Kalau dua-dua Evo 3 nanti asyik ajak try je. Kan dia masuk barang ni, dia racun lah. Masuk barang tu, racun lah. Tak boleh. Dah berapa lama lah pakai kereta tu? Kereta ni saya kalau ikutkan kereta ni 2 tahun lepas start projek. Mana start tak ada barang dan kereta tu lah. Kereta dah ada lah. Kereta body tu. Jenis saya pula jenis tak menyempat punya orang. Saya sekali buat terus siap. Terus macam kena jalan lah. orang dia suka buat sikit-sikit. Buat sikit-sikit. Lepas tu dia update ni. Saya jenis saya lantaklah update. Sebab kita jenis orang yang tak menyempat. Saya siap barang semua. Saya buat seorang-seorang. Kadang-kadang ada budak ni tolong-tolong kan. Siap, janji siap. Terus hantar cat. Jenis saya jenis tu. Sebab saya jenis suka tengok keputusan dia macam mana. Lepas dah cat semua, wow. Sebab selalu kalau orang buat video, buat sikit-sikit pun nak buat video lah. Nak nak video. tunjuk lah dia punya perjalanan. Betul kan. perjalanan tu. Macam saya perjalanan tu tak ada lah. Tak ada lah. Terus. Tak ada lah. Siap terus. Tahu-tahu dah pasang body kit semua, dah hantar ke cat. Tahu-tahu kereta dah keluar lah. Macam tu lah. Sebab saya ni jenis rasa yang cepat sikit yang tu kan. Saya jenis yang tak menyempat. Sebab tu saya tak buka kedai cat. Kalau saya buka kedai cat, bang, hari ni orang hantar, hari ni siap cat luar dalam. Tak boleh. Saya jenis yang tak menyempatnya. Alright, settle lah kereta. Inilah dia Satria VR4. Acik Flow SI. Flow SI. Siapa-siapa yang nak custom barang-barang aerodynamic. Kalau nak custom body kit tak boleh Dulu kita buat, bang. Sekarang tak buat. Dulu kita pernah buat Evo 3, kita buat dia punya body kit white lah. Buat body ada gambar kereta tu. Lawa body kit tu. Tapi kita buat pakai besi. Kita hantar pakai fiber, kita buat pakai besi lah. Cantik, tapi kereta tu pun tak tahu apa cerita, dah siap ke tak siap ke tak tahu lagi. Lepas tu dia macam customer banyak bersusun ni. Sebab main dengan body kit, white fender apa semua ni dia ambil masa. Bila ambil masa tu customer dia akan tunggu. Jadi risau lah pula. Stop lah. Jog-jog tu kita fokus dekat splitter kanan, GT wing. Splitter kanan, GT wing, semua tepi-tepi ni lah. Aero lah. Aerodynamic dia. Biasa
kalau tengok Sepang ke apa ke, banyak kereta-kereta yang main aero macam ni. Okey. So ada tekanan. Kalau nak cari nombor Flow SI kat mana? Ke boleh sebut sebut nombor Boleh, SI? boleh. Okey. Untuk WhatsApp, boleh WhatsApp nombor saya lah sendiri 018 2428 246. Okey. Untuk WhatsApp lah. Untuk WhatsApp. Tapi WhatsApp selalu berdedai. Lepas WhatsApp, call. Okay. Kalau saya angkat, awak lah. Okey. Lepas WhatsApp tu try call lah. Biasa call saya angkat lah. Biasanya sebab call ni cepat sikit kita nak respon. Daripada lah kita nak menaik kan. Menaik pun tengok kat busy tak busy je. Tengok busy tak busy lah. Kalau saya tengah buat kerja, biasa memang tak angkat call. Kecuali lah saya tengah rehat kejap ke apa kan. Call tu jangan sekali je lah. Call kalau tak angkat, tunggulah 10 minit, 15 minit. Sebab saya banyak customer. Tapi setakat ni tak ada lah yang maki amun ke apa, tak ada lah. Dia orang faham tapi lah. ada yang sampai pergi cari member saya. Suruh member saya tu pergi jumpa saya, bagi tahu buka WhatsApp. Ada orang call, ada orang mesej. Sampai tahap macam tu Sebab kita kaki tangan tu sebenarnya tak ramai pun. Cuma saya dengan member lah, ada seorang lagi lah budak. So kita memang tak nak rushing lah kerja ni. Sebab kita tak nak 2 kali kerja. Betul lah tu. Bila rushing tu ada yang tak kena, itu tak kena, ini tak kena buat balik. Orang nak sekali jalan siap puas hati lah. Betul. Sebab customer ni membayar ni pakai duit. Betul. Duit tu susah cari. Jadi kita nak bagi dia pun biar perfect lah. Macam mana kita pergi kedai lain nak buat tukar ini pun kita nak perfect kan. Macam tu lah. So tak nak return sebab customer kadang daripada Semenyih tak, macam tadi Semenyih datang jauh-jauh. Kan takkan pasal satu skru longgar dia nak patah balik sini nanti. Ya tu. Dia tak syok. Dia nak bawa balik dah puas hati lah. Ya betul. Dah tak nak apa lah, tinggal nak ambil gambar. Betul. Tapi kereta ni lain sikit lah, respon dia tak macam Rabi lah. Tapi tebur lah. Tadi habis phone Siapa? bersepah. Standard ni bang. Ya standard. Standard? Ya. Iyalah. Ini main tak ada ni. Standard? Tak ada standard macam ni. Ya Allah. Tak kaya lah. Tak ada standard macam ni. Standard. Kau rasa compare kereta Rabi kan jauh beza tu. Kereta Rabi memang dah terasa betul lah melilau dia. Tapi yang ini ada juga buat ni. Itulah yang ekstra lah. Apa ada rasa menelong lagi kan? Ada. Ni apa pun dah semi. Acik ni ada rahsia ni enjin ni. Tak ada bang. Ada rahsia. Yang dalam video ni tak tahu ni. Aku ni yang duduk dalam ni. Aku yang duduk lain rahsia ni. Tak ada rahsia. Ni lah kata orang kata syok-syok. Aircon pun ada. Aircon standard Proton lah. Aircon standard lah. Sejuk lah. Tapi kurang sejuk guys. Hai? Dia ajak lawan tu bang. Dia main kentut dia tu. You tak kena cari roundabout lah. Tak ada apa lah. Betul 303 horsepower. Ya. Tak tipu Betul tak tipu.
ada standard dah kita berani tekan.